Geng, saya bawa korang pergi showroom lagi satu. Kita tengok betapa banyaknya stok FL5 saya. Okey. Sekejap saya dah sampai. Assalamualaikum, tumpang lalu. Tengok saya bawa balik rumah FL5. Sekarang saya berada dekat rumah FL5. Banyak gila FL5 saya, nampak? Nampak? So, korang minat FL5? Roger Arif Harin. Kembali channel Arif Harin. Sebulan tak ada video. Sibuk sangat. Okay, InsyaAllah saya come back. Ada beberapa masalah yang perlu saya selesaikan dan hampir selesai. Tapi kerja kena teruskanlah. So, hari ni jom saya nak bawa korang pergi tengok ni sebenarnya Yaris. So dalam masa sama ada kereta-kereta yang best lah dekat showroom. Disebabkan semalam kita baru selesai Retro Havoc dekat Dekaf Damansara. So kereta-kereta tu yang ECW hantar ada kat showroom sebelum kita hantar masuk yard. So guys, stay tune. Siapa nampak kereta ni dekat Retro Havoc semalam? Siapa nampak? So ini adalah kereta daripada Sina Auto, ECW Motorsport, Recon Bangi. Kita hantar Honda NSX. Lepas tu kita hantar FK8 full Mugen concept. Ini barang dalam kereta saya rasa dekat 100,000. Full Mugen concept. So kita tengok ni dululah. So yang dekat depan korang ni adalah GR Yaris Performance, kereta tahun 2024. 2024 Auto Performance 1.6. Dia ada yang auto 1.5 NA, itu 2021, 2022. Tapi yang dekat depan korang ni adalah 2024. Okey. Macam-macam lah ni. Kita asal kereta ni adalah warna putih, dah full livery warna pula Sina Group concept. And then dah masuk carbon fiber, spoiler, sport rim dah tukar, tayar AD09. Ini barang baik AP Racing depan. Jom kita tengok dekat bahagian dalam. Saya nak tunjukkan perbezaan antara 2024 adalah dashboard dia. So dia lebih fokus kepada track. Okey, track fokus kat sini. Steering pun dia dah tukar. Sedap pegang steering ni, kecil je. Seat pun dah tukar. So insyaAllah kalau tak ada apa-apa, maybe next month saya akan road tour guna kereta ni. Kita akan ke showroom Penang. Lepas tu kita akan ke showroom Terengganu. Saya akan drive GR Yaris. So exhaust pun dah tukar. Bunyi sedap lah bunyi. Ada syahdu sikit lah dia punya bunyi, okay? Ada syahdu sikit. So siapa nak datang tengok kereta ni, boleh datang dekat ni, showroom ECW Recon Bangi. Honda NSX saya rasa dah ramai dah tengok yang kita buat video sebelum ni. Belakang tu FL5 pun sama juga FL5 tu. Cuma FL5 tu kita tak bawa pergi Retro Havoc. Okey lah tak bawa pergi Retro Havoc sebab dia tak laku. FL5 tak ada viewer dekat sana. Tapi NSX padu. Di Kermuni. Tengok. Dia punya steering cabut lagi. Nampak tu steering kat situ. Dashboard sini, steering situ. So siapa ada gambar NSX ni, tag saya lah dekat platform mana yang patut, IG ke TikTok ke kan. Okay. Syahdu kereta ni syok bawa 1.6 performance. Tak adalah banyak sangat perubahan yang dia dah buat. Cuma penambahan steering, bukan penambahan, penukaran steering dan penukaran seat yang dia dah buat. Lepas tu lain semua just make up je lah, makeover. Yang dia punya exhaust pun dah tukar Akrapovic. Nampak ni Akrapovic. Handsome. Sekejap saya start kereta ni Saya start kereta ni, kita dengar bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dia punya dashboard ni lain sikit. Dia bukan seketul player dekat tengah. Korang dengar? Ada dengar bunyi? Syahdu. Bunyi untuk kereta GR Yaris. Dah tukar exhaust Akrapovic. So ni button. Itulah masalah, saya tak reti main benda-benda macam gini lah, button ni. So dekat sini ada KMH kat sini, dia akan keluar. So siapa nak kereta ni, nak macam ni, untuk 1.6 performance ada lagi 3-4 unit warna putih.
harga dalam 240,000 on the road, NCD 55%. So yang ni GR Yaris, customer saya daripada Singapura dah booking. Pada enjin je lah. Sekejap off. Okay, yang GR Yaris pula, GR86, customer saya daripada Singapura dah booking. So yang ni adalah CLA 45S tahun 2023. Dia punya steering dah lain, lampu pun dah lain. So yang ni harga 340,000 on the road, NCD 55%. So yang ni loan dah approve. FK8 full Mugen ni sama juga, kereta bos, tak nak review. Okay. FL1 ni kita standby untuk delivery. Lepas tu ni GR Corolla, ni ada stok lagi. So saya ada 1, 2, 3. Yang ini dan yang itu sama harga 230,000 on the road, NCD 55%, 2023. Dan yang ini mahal sikit. Yang ini 280,000 sebab dia adalah track package limited. Dia ada 2 seat saja. Yang tu 4 seat. Yang ni 2. Ni lebih kepada fokus untuk track. Sebab dekat belakang dia tak ada seat. Nampak tu? Kosong. Dia ada bar je kat belakang. So yang ni GR Yaris Auto, tapi bukan performance, tahun 2022. Yang ni kita nak jual dalam 145,000 on the road, NCD 55%, 1.5 NA. Inilah paling senang korang nak jaga, less maintenance, servis murah. Yang ini customer saya daripada Melaka dah booking, Honda Civic FL1, dah masuk loan. Lepas tu siapa nak warna merah macam ni, saya ada lagi satu manual 6 speed, kereta tahun 2023, harga 173,000 on the road, NCD 55%. FL5 saya banyak, tapi tak ada kat sini lah, kat showroom lain. Ready ada dalam 255,000 on the road, NCD 55, warna biru. Warna merah 270,000, 2024, 2025 saya ada. Mini Cooper harga dalam 160,000 on the road, NCD 55%. FL5 warna hitam saya ada 1 unit, baru dapat dekat Japan, mileage 10,000 km. Tahun 2022, 240 on the road, NCD 55%. Kereta tu lagi sebulan sampai. Ini pun sama, CLA 45S 2023 sunroof. Okay, saya suka letak harga, jangan risau. So ada JLB, JLB 35 ni harga 230 on the road, NCD 55. JLC 280, itu part 3 250, 300 untuk JLC tak ada dah, susah sangat nak dapat. So yang masuk sekarang dekat Malaysia GLC 43 3.0. Tapi siapa cari FL5, saya banyak. FL5 so far dekat showroom saja ada dekat 40 unit. Putih, merah, biru, grey. Untuk FL5 lah. So siapa mencari FL5 saya ada. Lepas tu yang on the way pun ada, yang black edition pun ada. Lepas tu nak tahu kita apa? Sebelah, showroom sebelah ada G-Wagon. G-Wagon ada warna hitam, 775,000 on the road, NCD 55%. So yang ni pun sama juga, yang paling murah untuk GR 145,000 on the road, NCD 55. Soul. Lepas tu FL1 ni Soul, GR Yaris ni Soul. Yang ni FL1 putih, loan dah approve masa atas kapal lagi. Jom kita pergi showroom sebelah. Kita tengok ada GR86 limited edition dengan G63. Let's go. Mana yang tanya saya showroom kat mana? Saya dekat Bandar Baru Bangi. So siapa pernah beli dengan saya tu dia tahulah. Terima kasih banyak-banyak. Kita ke sebelah. Tu ada G63 warna hitam. Mileage 29,000 tak silap saya. 775,000. Stay tuned. Memang mafia habis. Yang ini bestnya, dalam dia punya seat warna merah. Okay, dalam seat dia warna merah. Biasa kan yang warna hitam kan. So harga saya dah sebut 775,000 on the road, NCD 55%, tahun 2021. Jom kita tengok dekat bahagian dalam. V8 V8. Lepas tu dia ada side step. So saya tekan sini nak buka pintu. Nampak? Kemah boh. Dalam warna merah, handsome, cantik. So kita tengok sikit. Ada sunroof. Korang berminat, Roger. Bismillahirrahmanirrahim. So kita start enjin dia. Sekejap Syahdu bunyi, Syahdu.
2021. Minyak kurang pula. Okay, mileage 29,000 on the road, NCD 55%. So dia punya gear dekat sini. Right, kalau nak lebih detail datang showroom. Ada 360 camera. Boleh datang showroom. Kalau rasa nak masuk loan dulu pun Roger saya. Sound system Burmester 775 on the road, all in, NCD 55%. No hidden charges. Seat dalam warna merah. Kemas. Lepas tu ada Alpine player lagi kiri kanan. Warranty kita bagi yang ni sehingga 6 tahun. Saya nak tukar dia punya mode. Dia punya mode kita masuk kepada Sport. Oh, ni Sport Plus. Sport Plus, kejap saya tekan minyak sikit, kita dengar bunyi macam mana untuk Sport Plus ni. Oh, ada letup-letup. Ada letup-letup. So mudah lah untuk korang naik. Kalau yang tak ada side step tu susah sikit. Ni saya tutup pintu. Dia tutup kat situ. So bila saya buka, so saya pijak dua kaki kat sini. Saya berdiri, dua-dua kaki saya kat sini. Kenalah steady kan, barang mahal Mercedes. So next ada FL5. FL5 paling rendah dekat saya 235 on the road, NCD 55%, warna putih. Okay, warna putih memang paling rendah lah harga dia. Motor ni bukan tak nak buat video, masuk habis. Masuk habis. Tapi tak dan masuk memang dah approve. Yang betul-betul fosil lah sebiji je dalam banyak-banyak ni. Tu Honda ni je fosil. Yang ini semua, ini daripada atas kapal lagi customer dah full payment, dah sign agreement, tinggal motor untuk sampai. Ni baru sampai ni 2-3 hari. Tapi dah habis. Saya tak fokus sangat dekat motor sebab tu lah tak sempat. GI Yaris merah ada. Lepas tu GLB merah ada. Alphard yang ni on the road 206 on the road, NCD 55. Backfire 2024 Taha. Ada front original full body kit, front grill Modelista. So yang ini 345 on the road, NCD 55%. Yang ni 2024, 2025, estimate on the road dalam 310,000 on the road, NCD 55%. Ada lagi sama harga. Yang ini RX 350 version L, sold booking. Yang ini F Sport 2023. Yang ini mileage 19,000 km. So yang ini harga 345,000. Yang belakang ni dah sold. Ini pun dah sold. Saya nak tunjuk yang ini. 10 years anniversary untuk GR86 2023 manual. Harga 175,000 on the road, NCD 55%. Yang ini warranty sehingga 8 tahun. Okay, nampak? Handsome. Dia ada signature. Memang ini colour signature untuk 10 years anniversary. Lepas tu ada lagi kat sini dalam line warna orange. Enjin sama. Enjin sama. Dia beza pada colour dengan ada 10 years anniversary dekat situ. Gang, saya bawa korang pergi showroom lagi satu. Kita tengok betapa banyaknya stok FL5 saya. Okay, sekejap saya dah sampai. Assalamualaikum, tumpang lalu. Tengok saya bawa balik rumah FL5. Sekarang saya berada dekat rumah FL5. Banyak gila FL5 saya, nampak? Nampak? So, korang minat FL5? Roger Arif Farid. Itu dia guys. So yang ini 255 on the road, NCD 55%. Dah ada ambient lighting, mileage 27,000 km. Yang ini 2025 280 on the road, NCD 55%, mileage 2000. Yang merah ini mileage 230 km, 270,000 on the road, NCD 55%. 235 on the road, NCD 55%. 235 on the road, NCD 55%. GRMN. Yang ini limited edition. Dunia keluarkan 500 unit untuk kereta GRMN. 450 rally package, 50 unit
track package. So ini adalah track package. Berat dia 20 kilo lagi ringan daripada yang ini. Dia punya tuning dah berbeza. 1.6 manual, seat bucket ada dua, macam tu belakang ada seat, yang ni belakang tak ada seat. Carbon, bumbung, depan, spoiler, semua carbon. Lebih fokus kepada track, okay? So yang ini tadi ada customer datang tengok. Yang ni harga 265,000 on the road, NCD 55%. Okay, yang ini 245,000 on the road, NCD 55%. Yang biru ni 255,000 on the road, NCD 55%. Siapa dapat untung sebab dia dah tukar steering. Tapi saya rasa mungkin steering original dia ada bagi sekali. And then dia dah lowered dah. Dia dah ada spring spot. Okay, dia dah ada spring spot. Kalau ikutkan dia standard macam ni. Dia standard tinggi, tapi ini dah lowered. Okay. Yang ini, ini siapa dapat untung. Dah ada front lip. Lepas tu suspension, spoiler carbon, exhaust HKS Smart. Okay. Ini adalah rumah FL5 saya. So korang, kalau nak beli FL5, tengok kat belakang. Stok saya banyak. So kita ada total dekat 100 unit, termasuk yang dekat Jepun, dekat Port Klang dan dekat showroom. Showroom kita bukan kat sini je, banyak. Dekat Penang ada, dekat Kuala Terengganu pun ada. Make sure nak beli FL5, Roger je saya.